Saya puasa di Mekah awal sehari dari Malaysia. Bila saya balik, puasa saya sudah cukup 30 hari. Dan orang Malaysia masih puasa lagi. Adakah boleh saya berbuka dah hari raya? Baik. Dia duduk Mekah 30 hari. Kata contoh kerja Mekah. Tukang mandi uta. 30 hari dah dia puasa di Mekah. Malang tu dia balik Kota Baru. Naik flight. Lepas buka 30 hari di Mekah, dia naik flight 8 jam sampai Kota Baru. Pukul 5 pagi sini. Kota Baru hari tu orang puasa lagi hari terakhir. Kalau dia puasa dah jadi 31. Jadi nak buat apa ni? Kalau nak raya, raya sekor. Faham lagi? Congok raya. Main mengapi lah milik. Faham lagi? Jadi hal mana se? Bagus kau. Tanya. Baru boleh ilmu. Jawabnya, hendaklah dia imsak pada hari itu. Kerana haram dia berpuasa. Sebab puasa tidak ada 31. Puasa ni 29 dan 30 saja dalam Islam. Nabi paling banyak puasa 29 dalam hidup baginda. Faham? Jadi ingat, puasa 29 dan 30. Siapa yang puasa 30 dah, puasa hari ke-31 haram. Tidak sah. Jadi di mari sini, orang di Kelantan masih berpuasa. Dia sudah 30 di Mekah. Dia imsak. Apa makna imsak? Iaitu tidak makan, tidak minum, bukan niat berpuasa. Pendapat yang kedua, dia boleh makan minum tapi bersembunyi.